Sometimes my fashion sense can be a bit gay lah. As in, sebab I selalu tengok Baju jaring lah. Fashionista lah, fashionista. Ya, kena marah. Kena marah dengan bini. Yang, I nak pakai baju ni yang. Lepas tu aku dah sarung bro. Aku dah sarung kan. Aku dah pecahan. Where's your singlet? I mana ada singlet. And then like that only lah. People can see you like that. Yeah, like that only lah. Assalamualaikum guys, apa khabar? Saya Chess Hamdan. Bersama saya ini dalam Chess Talk Azlan Listen. So kita hari ni kita ada tetamu Azlan Khalid, yang korang memang dah kenal lah. Dia Ashbah Azlan selain hari ni. So saya sebagai host korang ini dan Azlan sebagai tetamu nak menyebut selamat datang kepada Azlan. Terima kasih Jess. So kalau korang hari ni dah biasa tengok saya gunting rambut, hari ada sampai ni. Kau nak buat borak dah? bukan kata I host ni. Bukan. Tapi dulu kat kerusi host ni. Bukan I host hari ni. Yes. Oh, salah You dah nak tengok podcast I. salah baca WhatsApp. Bukan kan? Question. I kat sana. Silakan selamat datang. Tapi silakan ke kerusi ya. Okay. Patah balik lambat sini balik. Kena hantar. Kes kena hantar. Kes tapi itu buktikan next year kalau I busy, you boleh take over. I boleh take over. I boleh tolong sambung you punya podcast season Kan? 3. Boleh Kalau I busy ke flight busy, I kena Boleh. kerja lebih Tapi I lebih tinggi nak jadi cabin crew, ganti tengok bang. Tinggi cukup. Tinggi cukup. Kalau nak masukkan beg atas tu boleh. You try dulu lah kebaya Okay. Center tak? Alright. Okay, center. Welcome back to Juju Talks episode ke-11. Okay, hari ni kita ada dua pesaing. Dua competition. Chess Hamdan. Okay. Ingat ke tak teruskan? Tak okay. Kita friend. Azlan, welcome to Juju Talks. Thank you Juju. Juju Talks. Thank you Juju. Thank you. Chess tak cakap lah. Chess dah berapa kali Chess? 3 kali I masuk ni kali ketiga. Kalau ni ini lah. kali ketiga. Kali keempat. Kali keempat? Okay. Ya. Yang ni kalau bercakap dengan Juju ni, kalau kali keempat ni dirakam. Kalau tak rakam dah banyak kali dah. Nanti orang salah faham pula. Maksud dia bercakap dia selalu sembang-sembang Dari 2012. 2012. Ya. Ni kawan. Oh lama. 2012. I did research juga lah. I tengok banyak chess masuk. Betul. Boleh lah, jujur lah tolong. Yes, sebab apa? First, kita kenalkan you buka salon baru lepas pandemik. Betul. Second tu, menyampaikan berita you resign. Ya, betul. Waktu tu nak restart balik kan. Nak restart balik. Lepas tu yang ketiga, closing season. Pelancaran album yang terbaru. Jangan album baru. Sekejap kita pening. Jom kita start. Azlan. Yes. Come here. Thank you for having me. Alright, so kita start lah. Kita nak tanya 3 facts about you. Chess, kita dah tahu banyak dah. Dia dah terlebih-lebih 30 facts saya rasa. Betul. Okay, you should like to know. Okay, so apa yang PA you bagi tahu tadi? You punya facts? Masa you cakap apa pasal nak tanya pasal fact I kan, I terus tanya my wife, I'm like, what should I state about my fact? Okay. So I don't know kan. So dia cakap, just give 3 simple one, which is I pandai gelek, dangdut. Serius lah. Ya, Aku tak percaya. Tak tahu di Kau Google. tak bayar. Boleh buat Aku betul. Tak, I boleh check. Kita buat TikTok je. Jauh tu. Okay, fact kedua. Ya apa? Ya lah. Itu fact bini dia. Ya. Dangdut. Tak, I'm a dia joker. dia macam stated facts. Dia buat show untuk wife dia sebenarnya. Yeah. I'm a joker, the second one. Joke? I'm actually a joker. I like to. I first time tengok you. Kenapa Chess? Tak. Ni mic. Oh, okay. See that guys? Oh, okay. Okay. Dah. Okay, dah. Boleh. Okay, Chess tengah ke? Okay lah. Alright. Okay, so you pandai gelek. Gelek. You joker. Joker. I first tengok you, I tengok you serius gila. Kerja lah kot kan. Serius. Kerja. Nampak serius. Tapi kalau kerja serius lah. Tengah buat rambut. Okay. Kalau tengah buat rambut, And the third one is Tadi apa? Yang pertama ni apa? pertama pandai gelek. Dangdut. Yang kedua? I rasa dia kena buktikan. Yang kedua? I'm a joker. Joker. Ni Dia pelawak. suka Buat lawak. Evan lah. Buat lawak. Okay. Okay.
not too serious. But the third one is I know how to speak Chinese. Okay, No, you ada special. Chinese, you ada Fact, Chinese, fact. you ada Chinese I blood. know. Moyang-moyang ada. Tapi you boleh cakap Chinese. Tapi I boleh cakap. Macam mana boleh cakap Chinese lah? Kau Cina? Oh, sekolah Cina. Sekolah rendah. Oh. Pada tadika. Just power je. I boleh cakap Arab. You bukan Mexico ke? Mexico Sanchez. Okay, so itu facts about Ozan. Yeah. Okay, macam kita nak start macam you start your salon, you buka salon you after pandemic. After pandemic, yes. Okay. It's supposed to be before pandemic. It's Okay. supposed to be 2020. I Just follow tahu. Azlan. Dia punya di liku-liku boleh tahan juga. Tapi nanti bagi hari ni Faham. dia Azlan sikit cerita. Tapi liku-liku kau pun nak. Oh, Sama-sama lah. I Sama-sama. nampak liku dia nampak liku I as a hairdresser in a hairdressing. Okay. betul. Interesting. Is yeah. Apa you punya, okay, since you cakap liku, what is your lowest point in life dalam salon? Ui. So I'm macam interested to know. Tibo. betul. Lowest point So baru kita macam boleh tahu cabang-cabang yang lain lepas tu. I think one of the biggest. Sebab you cakap you buka lepas pandemic, sepatutnya before pandemic. So what happened sebenarnya? 2019 I resigned from Hairplay, Okay. which is my previous workplace lah. 2020 tu nak buka, and then you halfway done construction, the MCO hits. Okay. Tengah construction, then MCO hits. Okay. So Duit dah pandemic. keluar ni. Duit dah keluar. Duit dah keluar, modal dah keluar. You if you don't mind, berapa kerugian? Like roughly kerugian waktu tu? Almost 2. Almost 200. Yeah. I tak pernah tanya you Chess kerugian you waktu pandemic. Lebih setengah juta. Not bro. Tapi berniaga ni dia biasa lah tunai kan, jatuh bangun. Ya. Sebab dia berniaga kan, berniaga. So Tapi ini antara macam bisnes salon yang orang tak berapa nak nampak. Selalunya orang selalu cakap tapi sorry I mencelah. I pelik biasanya kan. Contoh biasa I tengok macam kalau macam suami yang berduit, wife dia yang datin contohnya kan, ataupun yang wife dia yang tak buat apa-apa, one of the bisnes yang dipilih mesti nak buka salon. Sedangkan dia tak ada experience macam kita bekerja salon, kita buat dulu baru kita tahu experience macam mana kan. Tapi biasanya kalau bisnes yang macam contoh spa, yang wife pada yang orang kaya-kaya ni mesti dia akan buka spa, dia akan buka salon, dia fikir benda tu macam senang. Macam senang. Tapi kan I pun terfikir kenapa kan. Kalau you tanya I punya perspektif, orang yang berduit ni dia tak berapa fikir skill, tak fikir long term. Sebab dia rasa kalau rugi duit, it's okay, just money. They can keep on labur duit, and then kalau fail, they can buat business lain. Ini orang yang berduit. Kalau yang macam you all yang memang betul-betul ada passion buat business, yang you korang rasa satu sen pun kira macam korang rasa itu adalah big investment, lain dia punya mindset. Yeah. Sebab tu macam you 200,000 is a huge amount. But for some people yang cakap macam kaya-kaya macam tu, dia rasa tak Maksud I sangat. memang dia banyak duit, tapi sebenarnya buat salon ni senang tak? Salon. Buat salon tak senang. Sekarang ni dengan dulu zaman I dulu 2005, 2007, 2008 Brazilian keratin treatment harga dia boleh jadi 1,200, 1,000 lebih, 2,000. Orang pendek macam kita ni 800 tau. Sekarang 150 pun boleh dapat. RM80 pun ada dekat. So ni kira macam market killer punya. Market gila ramai Market sekarang. killer ramai. Tu I cakap Ramai. macam mana dia orang boleh pilih bidang ni untuk starting zaman sekarang ni. Dengan sewa 10 tahun lepas tak sama. Dengan komitmen tak sama. Inflation lepas tu naik. Padahal sekarang ada social media for you to grow your profile kan. But instead of using social media untuk grow your profile, diorang pakai, diorang main thing diorang tu untuk buang harga untuk to get the crowd. Betul. Buang harga to get the crowd. Instead Which of- means dia tak kisah murah, janji dapat crowd. Yes. Dia in a way menjatuhkan juga Membunuh orang. bisnes sendiri. Betul. Membunuh bisnes. Membunuh bisnes sendiri dan bisnes orang lain dah lama cuba mencipta nama macam both of you. Betul. Yeah. True. But Okay. for me it's not a big deal lah. Oh, okay. What is your thought about that? Yang macam tadi surface je, tapi your thought about that. About what? Macam Like macam mana? benda-benda macam tu lah, macam people turunkan harga apa semua, mesti ada big disappointment for you guys sebenarnya. Oh betul. I start daripada tahun 2005 sampai sekarang 12 tahun buat kerja.
semakin lama buat kerja semakin murah harga tu. Faham tak? Dulu So. bukanlah I tak follow, tapi untuk dapat customer yang quality yang macam tu sekarang susah sikit lah, sebab semua pun boleh main harga. Macam dulu minimum price untuk colour saja pun memang takkan below daripada RM100. Sekarang ni adalah sampai Itu RM5. bila tu kan. Itu tahun bila tu? Tahun 2005. Even masa dulu I kerja kat Bukit Bintang yang Sungai Wang, bukan kata pavilion ke apa, tapi pun harga minimum pun 180, 160 still waktu 2005 dulu. Sekarang RM80, RM60. Dia asal dapat customer lah. Saya dapat customer. Okay. So Asal itu yang tak best tu. Itu korang punya POV as a hairstylist, tapi POV I as a customer. Okay, Noni mention, I dengan you dari dulu semua. Lepas tu I ada try pergi salon lain sebab I tak sempat. Colour rambut je, murah. Tapi actually, mana nak cakap big different the quality. Big different. The feeling is different, the quality is different. So I macam doesn't matter how murah, I tetap akan pergi dekat you lepas ni. So I rasa mungkin people like me lah kot. Macam I cabin crew, I punya job, macam I buat podcast, I ada buat paid review semua. I always have to make sure I look good. Semua. Mungkin macam orang biasa ni, they don't care. Tapi ya itu POV I lah as a customer. they don't care about the price is okay, but they should be more concerned about the product that they use. Tapi bukan kita sajalah. Sebab kan sekarang kita ada thread. Kita selalu baca thread kan. Oi, banyak rajin abang thread Kat artis pun sama. I pun tengok market artis pun ada sampai tahap yang bajet 200 untuk 4 orang. Oh yeah, true. Macam mana? Dia macam ada package tak? Selalunya muar harga selalunya muar yang macam yang biasa dalam 200 untuk seorang. Sekarang ni So saya cakap untuk 4 orang 200, which Ui. 50. So cheap. Terlalu. Tapi make upnya macam mana? Yeah. Itu pandangan masing-masing lah. Siapa yang memilih dia tu. betul. Itulah itu saya cakap. Macam I as a customer, I dah try yang macam harga, bukannya harga you actually very berpatutan. Bukan kata. Sebab you punya experience, you macam you celebrity punya hairstylist. Macam just celebrity hairstylist. You ada tak you punya yang people trademark you, paper chop you sebagai apa? Ada tak? Tak ada. They just know me for who I am. Azlan. Okay, first Azlan pun customer dia okay. Azlan, Semua I fine. tahu dari TikTok tau. You start viral dekat TikTok macam Crush by Azlan. Yo. And then you Itu dah lama kan? Tak aktif. Sekarang Crush Hair Studio. Suka. Tapi I berminat nak tahu kenapa Crush by Azlan and then ada lipstick. Lipstick? No, that's not lipstick. Pink I tak It's no, tapi itu first impression yang you punya logo yang kita terus nampak macam tu. Tak ada nampak macam tu, first impression. Pink bukan lipstick. Thunder. Ada. Oh okay, I salah. Tapi macam first impression colour pink kan? The Crush pink, yes. It's pink. Crush. Yes, the Crush is That's pink. the idea. But the logo, tu the thunder. Kenapa you guna Crush? I saw Crush. Sebab Crush tu But Chess dia guna nama dia. Dia guna nama dia 100%. Kenapa you macam sebab I nak tahu macam today I nak tahu korang punya POV as a business owner, as a hairstylist. I felt for me the name come out is a bit catchy, just to catch what is Crush. And then by Azlan Khalid, it doesn't state out as Crush Hair Studio or anything, right? So macam aku rasa macam benda tu macam boleh catch sikit Crush by Azlan Khalid. Apa ni kan? So but Crush tu dia sebenarnya macam siapa yang duduk kat kursi tu kan, dekat kursi, hanya tu cinta dengan hairstylist. yes. Wow. Wah. But Bini dia dah So you punya customer wife you pula, lepas tu dia ada crush on you. no, we're not in a coffee shop. Okay. Lain lah. Yeah. We don't go out with our clients. We don't go out with our clients. Just ada cerita macam mana dengan orang wife dia? Client. Kan? So far kita tak ada bercintakan klien lah. Kita tak nak usik database lah. Kita tak nak usik database. Kalau terjadi yang klien tu, kalau jadi sampai kahwin nak bini tak apa. Kalau tak jadi, dah habis, klien tu tak datang. Kacau business kan? Kacau business. Jangan database tu. Okay, so itu you punya ni lah. You lebih macam untuk attract Yes, customer. untuk you to have a crush on our work, Faham. our personality, maybe the character of a hairdresser. I rasa I faham sebab
korang start business different year tau. Waktu Chess zaman-zaman yang orang memang guna nama. Okay. Orang macam masa tu brand memang diri sendiri. sponsor. Sekarang pun dia juga pakai nama. Tapi pada saya, dia bila dah pakai dah lama dah pakai nama, dekat 20 tahun pakai nama. Sebenarnya dia ada pro and cons dia. First, bila kita pakai nama kita, orang akan, kita sebenarnya kita grow as a team. Tapi kalau kita sebut kita chess. Yes. So dia punya power of nak bagi trust pada pekerja yang walaupun dah bagus, susah sikit. Dia mesti nak Azlan. Nak chess. Oh yes, faham. So Faham. kita dah semakin lama semakin kita nak cuba autopilot dengan bisnes. Faham. Tapi dia susah sikit sebab People nak cari you je. cerita dan juga kita tak boleh lepaskan kerja ni 100%. Contohnya kalau macam I lah, I punya mind sekarang ni, I bukannya nak jadi hairdresser ke ataupun nak jadi nombor 1 punya hairstylist ke. I nak buat bisnes. Tak kisahlah buat bisnes apa pun. So dia ada pro dia, dia punya bagus dia. Kalau pada I, nama kita memang ada harga, ada value lah. Orang nak kita, orang nak diri kita. Tapi dia punya cons dia, orang kita tak ada kita nak build team untuk yang orang trust orang lain tu. Contohnya macam Azlan kan, Crash. Dia kalau dia dah pakai nama Crash, mungkin dia punya pekerja-pekerja lagi pun tak bergantung pada Azlan punya nama. I rasa it makes sense sebab dia crash by Azlan. Betul lah, dia crash by Azlan. Tapi I tengok Nazrin naik. Yo. Tapi people Nazrin know grow that. juga. Tapi nampaklah dia under crash by Azlan, Nazrin. Okay, makes sense, interesting. Dan kalau nama chess tu terlalu, kita dah terlalu commercialize kan, sampai orang ingat kan chess tu bukan I lagi dah. Chess tu brand, which is sebenarnya berjaya sebab kita nak jadikan pakai brand. Tapi orang datang kat I, Encik Hamdan dia. Ya, Sebab dia orang ingatkan chess tu bukan I, chess tu brand. betul. So Oh yes, betul. dia dah terlalu, tapi sebenarnya okey, bagus pada I. Okey sebab orang dah tahu, anggap chess tu salon barang apa gambut punya apa hal lah. So itu yang bagus lah. Cuma yang tak bagusnya nama I, chess tu ialah kita nak juga orang ambil kita punya brand tu untuk gunakan pada bisnes. Contohnya macam pekerja kita pun kita nak ada power of trust. Macam Didi, Nico, semua kan. Okay. Alright. So I nak tanya lebih sikit dekat Azlan. Yeah. Small introduction lah about your business. Dekat mana? You start bila? Location? You start bila? You mean Damas? Damas. Current one, Kan ada berapa branch? Saya tak ada satu je lah. Satu je. So dekat Damas. Currently, the last one you came was at the old studio. Yeah, old studio lama kan? Yes. We just moved to the new studio about 3 months ago. 3 months ago. Okay. So area tak jauh ke? tak jauh. Nampak sama. Dekat Resu jugalah. Blok lain. Tapi in Plaza Damas. Okay, what's new about your studio? Is it bigger? Bigger, alhamdulillah, more comfortable. Waiting area pun lebih selesa. Okay. Konsep pun dah beza kan? Konsep pun beza. Konsep beza kan? Macam Japanese ada sushi tak ada. Japanese kau tahu? dulu dia pakai air. Aku ingat industrial. Aku rasa macam industrial. Aku kalau boleh tak nak zen bro. Tak tahu, aku rasa macam Japanese sikit. Tak tahu, aku tak Sikit pergi lah. kita Minimalis. nanti lah. Dia punya minimalis macam ni. Tapi I memang suka minimal lah. Macam a bit okay. concrete, a bit of green. Does that mean your business better? Alhamdulillah, all Okay, good. that's good to hear. I think I've got a good team and a good support system that I got. Which is Nazrin, one of them. You ada berapa? First one was my wife. It's my wife. Your wife, of course lah. Bro, management side, Oh yelah, tolong bro. sama-sama. Kita memang ada satu, walau macam apa terjadi, kita ada satu team yang sentiasa support kita, tolong kita, guide kita. Kalau kita lost, wife lah sebenarnya. Wife satu. Wife satu tau. Dia ada Chess. Jadi nak tambah ke chess. Malaysia Just Muay Thai. Just punya Apa contact me. dia kata wife satu. Aku dapat tangkap. Bangat satu. Wife satu. But and then Wife number satu. Bukan, nombor satu wife. nombor satu. Korang punya host perempuan hari ni. Lagi kamu. Okay, and then So and then my wife, family, and then team. Tu paling dalam hair studio. For me, that's the biggest thing. You gotta have a good team. Betul. Setuju. Good team ni bukan nak cakap kita memilih, tapi kita nak tahu karakter you macam ni, vision you, where you heading.
not just in hairdressing. What is your plan in the future? What do you want to do when you grow old? What's the plan? So I want to see where you at. Then only kita macam okay lah, kau ni macam qualified sikit lah nak masuk ke dalam. No, memang I pun sama. I dengan Azlan sama apa benda yang kita Orang punya leadership sama. I tak mencari. Dulu memang memang volume ramai staff ada 20 orang. Tapi sekarang ni bila dah after COVID punya ni kan, after COVID punya trend, I lebih kepada staff I ada 3 orang ni, 2 orang permanent, 3 orang permanent. 3 orang sekarang permanent, 2 lagi freelancer. So maknanya kalau busy baru kita panggil. So basically sekarang ni I pun memang kalau orang minta kerja memang ramai, tapi I tak nak ambil. Paling kuat pun I tak sebagai freelancer je. Kalau free datang. Pentingkan quality dan quantity now. Satu lagi I suka, okay, lagi ramai orang banyak drama. Banyak apa nama, orang panggil apa tu? Yelah banyak isu lah. Kadang cakap dengan Sarah apa? Hati ala lah. Apa tu? Hati ala. Hati ala. Kalau ramai hati ala tau. Betul. Sebab masing-masing ada karakter masing-masing, betul. So you have to dia nak hati ala. I punya team sekarang, I punya team sekarang semua pun umur 30 ke atas. Sebab apa tau? Sebab dia orang dah ada, dia more responsible, yang dah ada family. Cari stability. Yes. So dia tak kerja main-main. Kita ajar letih-letih, kita ajar penat, tiba-tiba dia tak ada, hilang. Faham. So kita cari lagi yang stable. Tak apalah, yang tak terlalu hype sangat pun tak apa, tapi boleh buat kerja yang dengan bagus. Itu je. Sebab biasa itu tak salah kan orang youngster yang muda-muda ni kan, dia nak grow, dia nak ada nama, dia nak famous. Pada I tak nak ada tu lagi dah. I rasa kalau I tak buat salon sekali pun, I pun tak nak I tak ada ni lagi dah. I nak sekarang ni I dah buat apa, produk online, TikTok apa semua kan. I pun dah dapat new apa panggil opportunity lebih kurang macam tu lah, tapi lebih nampak lagi perkembangan, lagi berkembang kat situ. So untuk I salon sekarang I memang okay dah cukup lah. So I nak cuba benda baru. Contohnya andai katalah sekalipun I dapat chance untuk nak ikan dalam, ada kolam ikan kat kampung pun, I okay, I tak kisah kerja apa. That's life. Yes, betul. I feel like that's life. I think I faham mana chance is going. I think kita punya era, bro. Kita punya era is more towards whatever. Kita Gen Z kan? Subtle. Gen Z awak. Kita alpha. Janganlah. Anak kita alpha. Kita millennials. Okay Azlan, anything else about your salon? Okay, I nak puji Azlan satu benda. Dia macam, okay, I dengan you punya business, you ada personal touch. Tapi bukannya personal touch, tapi macam Chess, dia sangat friendly. Dia punya friendly yang macam memang boleh buat Chess sangat. Betul. Keep on going there. Sebab of course the service, potong rambut semua tu memang mantap lah. Tapi selain daripada tu, dia professional, dia friendly, dia ada barrier dengan customer. Macam I ada. Tak pernah ngorak you? Tak pernah kan? Tak pernah. Sebab tu I kekal sampai sekarang. Kau ngorak orang sampai kau lupa siapa kan? Pernah mengorak customer. Dia ada. I berlakon lelaki lembut supaya customer selesa dengan aku. Tak ada. Dia macam, sebab tu I just Coy. Tapi ada satu hal tu no. Kena keluar. Supaya orang tak ingat kita menggatal. Chess macam itu Chess lah. But for you punya cara you do your business, first I nak cari salon, your wife tolong guide. Faham? I rasa senang, I tak headache. Faham. Lepas tu second, I naik atas, sama-sama tunggu, ambil order minum, dapat free drinks. So I macam, itu benda yang buatkan I rasa I nak pergi lagi. Sebab ada benefit, and also macam you tak memeningkan kepala I untuk mencari salon. Faham. So, sebab yang last tu macam dia ada susah sikit nak cari. Yang mana? Yang first tu kan. Dia macam masuk lorong pula. Lain macam. Kau kena kat mana? Tak ada bro. Tak, tempat tu memang ada lampu merah, tak ada? Tak ada. Tak, yang penting dia bukan sauna spa lah. Kita tak ada standby tahu putih. Tacul lah. Okay, itu Azlan. Chess, what's news from you? News I sekarang, I tengok you rajin buat live. I sekarang ni 60% live, 40% salon. Sebab I punya staff yang I cakap tadi, dia orang lebih, dia orang apa ni, konsisten. Lepas tu dia orang dah boleh handle salon. So I datang
almost every day datang. Cuma I pendekkan masa. I nak fokus pada I punya produk. Setiap malam pun buat live. Sekarang ni I dah jadi lelaki baik. Tak keluar malam, tak lepak lah. Sebab di guide Tapi nakal tu tak ada kan. I tengok I selalu kacau Syah dalam live you. kacau bini tak apa. Dia nakal dengan bini. Bini kacau bini. Nakal So bini. dalam Tak, tapi dia nakal dengan bini. Dia sebut macam perempuan lain. Semua kadang tengok Syah macam tapi tak boleh nak buat apa dalam live. tak ada. itu orang panggil hook. Oh, you nak lah. Kan, kalau jujur cakap kan, I dulu buat live kalau seorang-seorang, dia punya apa dia, hype dia kurang. Faham. So I masukkan wife I. Sebenarnya I memang perlukan kepala untuk dia nak tunjuk sampel buat rambut kan. Tapi memang viewer ni dia memang suka hubungan suami isteri. Syah punya live memang power. Compact dulu, power gila. Sebelum ni dia hanya model duduk. Dia Ya. bukan buat rambut sampai menguap depan tu dia cakap. Lepas tu bila dah ada conversation, bila customer penonton dah tanya apa semua kan, so mulalah start tanya, ada orang tanya ni siapa. Lepas tu dia dah ada kenalan-kenalan dah. Dah repeat punya viewer. So Syah dah mula bercakap. Sorry, I potong. Alang-alang you demonstrate lah sambil dengan produk you. Ada bawa tak? Produk ada bawa, tapi I tak buat hair dryer. You tak buat raya? Jom kita jual produk kau kat podcast ni. Tukar podcast dari live live. Ada ke? Ada. Oh, okay. Ada punya. Tapi bro, macam kau punya produk pun, Ya. aku akan suggest kat klien. Especially yang buat keratin. Betul. Ada customer. Why? I daripada Azlan. Why? Because of chest. I mean, Okay, because of relationship tak produk. I dengan Azlan Special tak produk. I've never tried his product. Tapi you punya tahap confident terhadap but chest. yeah, because it's chest. So that's how. Chest. Tak Ya. nampak sangat. Kejap. Okay dah. Depan sikit. Depan sikit hilang. Nampak? Sorry. Okay, boleh. So, chest, this is your life today. Tiba. Guys, kita ada Orang jadi Terus buat live kan. sebab dia 5 Kau try sikit. ada sebenarnya dulu kita ada banyak SKU macam-macam. So sekarang ni daripada peralihan waktu live TikTok dari agent punya produk dulu masa COVID dulu kita convert kepada penjualan sendiri TikTok. So masa nak ambil conversion daripada agent kepada TikTok tu memang makan masa lama lah. Lepas tu kita pun hilang fokus. Kita pasal tu baru nak grow balik, nak buka balik salon. So live TikTok ni dia dah hilang momentum. Lepas tu start tahun ni 2025 2025 kita start pada awal tahun, kita mula balik semula daripada shop zero seller, kita buka TikTok shop baru. So kita nak bangun balik pun I banyaklah mentor-mentor yang business TikTok owner ni kan. Dia cakap, Chess, kau boleh Chess, sebab kau pernah buat dulu, mesti kau boleh buat sekarang. To be honest, I tak nampak pun jalan macam mana aku nak bangun balik, nak dapat balik sale yang ribu-ribu satu hari ni kan. Momentum dah hilang. Tapi I percaya pada orang cakap tu, I follow je, I buat je, I tak give up. Sebenarnya nak kata terror tu tak terror, tapi lama-lama dia mesti auto. Daripada Syah tak hati bercakap, I tak hati bercakap. Power Syah. Sekarang ni dia cakap memang I boleh tidur lah sekarang. Chess, congrats on the award. Oh ya, dulu pun dapat award. Award. Anak lah ni lah. Bukan. Okay. I ingatkan sebab dia TikTok bagi award. Sebab TikTok dia call. Sebab I tengok pada nombor dia memang tulis TikTok kan. So I pun rasa macam tu tak penting. Lepas tu dia WhatsApp dia cakap I terpilih sebagai pemenang untuk kategori beauty, health and beauty, untuk kategori health beauty. Lepas cakap biar betul ni scam ke ni? Sebab biasanya kan zaman-zaman sekarang ni award ni nak kena bayar duit baru dapat award. Faham. Tapi ni memang tak ada. Memang dia beri oleh KPDN Selangor. So Syah Alam hantar waktu tu sebab dekat Syah Alam dapat award. Lepas tu dia bagilah ada few hadiah voucher semua tu. Congrats Chess, this year you dapat a few award I rasa. Lain daripada lain. Biasanya kita dapat award pasal rambut, pasal apa kan. Dia dapat award this year. Betul ni jadi judge untuk ni apa nama Barber Asia Hair Expo tu. Sebelum you proceed produk, I nak tanya you punya Azlan, you tak jual produk rambut? Not yet. Ada planning lah. Ada terfikir. I think Jenny ni Chess yang pergi dulu. I dengan Chess kan, Chess pergi dulu. So it's very typical lah. It's almost every hairdresser punya dream to have their own studio, to have their own products, and Chess is living his dream. And
I pun insyaAllah ada rezeki nak juga ke sana. Teringin, memang nak teringin ada produk sendiri. So tapi dia punya liku-liku padu lah. Kadang-kadang orang cakap nak keluar produk semua, maybe senang, boleh buat. Tak, and things like that. I suka duduk dengan business owner tau. Sebab I nak tengok, I nak kaji sedalam mana kebenaran. Kadang-kadang orang dengar cerita, oh ambil award, apa nama tu, belanja staff, travel sana sini, company trip. Dia kata dia orang tak nampak dia punya liku-liku yang susah tu. So Azlan ketahu maknanya dia faham tu. Apa yang you faham Azlan nak dengar? Bendanya So I pernah cakap kat I punya team, macam ni cakap I kadang-kadang nak sangat korang jadi business owner supaya bila aku cakap sekarang ni mungkin bunyi dia macam satu benda yang Tak sampai. bukan tak sampai, benda satu macam bukan hukuman, macam benda yang tak baik lah pada diorang. Dia tak suka terima teguran tu kan. macam kau try to look down on them. But the fact that coming out from an OG, orang nak bagi tahu ni apa jangan buat apa rasa dia ni. apa rasa dia kan. Dia akan tahu, dia akan faham bila dia dah jadi business owner nanti. Yeah. Dia tak ada apa lagi benda yang words yang kita boleh cakap sehingga dia ada di position kita nanti. Dia ibarat mak ayah cakap, nanti korang ni satu hari nanti dah timbak bapak, korang tahulah macam mana perasaan dia. Macam tu lah kan. Sebab I dah lalu dulu lah. Masa dulu I bekerja dengan bos saya Karang. So dia memang kalau apa-apa, kalau dia nak maki, dia sound je depan-depan customer, tak ada muka tau. Tapi I dah nanti siut betul lah bos aku ni, benci gila tau. Tapi bila I di position dia sekarang ni, cakap oh patutlah bos aku buat benda ni kat aku, cakap aku macam ni. Ini sebab tu dah dia marah sangat. Bila kita dah jadi business owner pun kita tahu benda tu, Baru faham. automatik kita takkan marah dia. Sebab macam oh betul lah, dia patutlah. So benda tu Macam lah. I nampak I punya transition chess dari dulu masa muda macam very hard. Dari muda Muda kita sama umur 20-an lah. 20-an. Awal. Berapa? 13 tahun lah. 3 tahun. So gitulah dia punya jatuh bangun tu. So since Azlan nak jual produk one day, kita bagi Azlan practice lah macam mana produk salah satu. Jadi feeling lah. Azlan, you tunjuk salah satu. Was it the conversation that you had with Chess? You ada screenshot pasal Untuk bagi dia conversation kau dengan dia. Oh, yang tu tak ada. Ni sangat random. Oh really? Ni random. No. Yang pasal Chess nak buat betul, tapi apa nama kau? Affiliate. Yeah. We talking about affiliate lah. Yeah. So you tak tahu affiliate tu apa ke? Tahu tak? Oh, okay. But Patutlah pernah dengar yang dasar. pernah dengar So Chess, you kita imagine Azlan affiliate you sekarang. Affiliate dia senang je. So Azlan, you jual produk Chess sekarang. You adalah affiliate Chess, which means kalau you berjaya jual produk ni, you akan dapat commission masuk dalam account you dalam TikTok. Semua kreatin punya range Satu tonik, satu kreatin spray. Satu tonik, satu kreatin spray. Satu tonik, satu kreatin spray. Affiliate ni yang beg kuning. Tak ada lah. Kalau lah Azlan ni, kalau kau dia sebut mesti customer beli punya. Kita nak bagi dia practice kalau dia produk nanti. Cuma kali buat video Practice Okay, so sekarang ni kita live Chess macam mana hari ni, live macam mana Instagram. Hey, what's up guys? Okay, hari ni kita ada Chess professional. Keratin treatment shampoo. So ada dah. Teruskan. Normal. Lepas kita buat live memang macam tu. Kita ada jual keratin treatment mask, keratin spray, and also hair tonic. So yang ni shampoo ni memang bagus lah untuk you pakai, especially after you buat keratin. Betul. Kan? So shampoo ni dia memang very tunjuk sikit Azlan lagi macam orang angkat produk macam ni sikit. Tunjuk sikit macam tu. Gitu. nanti lah tu kena practice lagi. Tadi I jadi viewers yang typing kat bawah tu Okay, ni ada I typing Okay. Azlan nak tanya, creating spray tu tak apa Azlan? Okay, keratin spray ni dia untuk untuk smoothen up the hair supaya rambut kita lebih shining, lebih smooth. Oh tapi I dengar hari tu live Chess Shah cakap creating spray ni untuk heat protector sebelum ke rambut ke apa semua. Betul lah. Dia one of the function ni memang apa yang Azlan cakap lah.
I saja nak Kena study lagi. Kena study lagi. Ini I kena study lagi. Kan, tapi betul cakap. Everyday you buat live, dia akan dapat satu point baru. Betul tak? Syah saksi dia. Sebab mula-mula, okay, hari ni memang betul nak soft rambut. Basic lah. Tapi nanti bila tu you akan dapat, dapat satu protector. Kan? Lepas tu dia leave-in treatment. Dia akan dapat satu new apa nama? New words ataupun Betul. New Kan? words. So sebenarnya kalau kita tengok podcast masing-masing how we grow, kita boleh belajar dengan orang. Okay, Macam nak tadi nak chest. tanya Azlan, rambut I dah nak botak dah. I kena pakai apa Hair tonic, scalp tonic. betul-betul. Yang ni Maknanya dia betul lah. Dia hairstyle yang betul lah. yes, So it's from ingredients, apa ingredient hair tonic? yang tu deep. Sebab Yang tu deep. Awak jangan awak. Yang tu deep. Yang tu pernah belajar lagi. Okay, Chess. Ni terserius kan. Okay, Chess. So, I pengguna you punya produk since 2020. Keseluruhan. I pun pernah menjadi stockist you. Okay, what's news on your product? Sebab I nampak hair serum dah tak ada. Okay. You dah tak ada anti-dandruff shampoo dah tak ada. Tak ada. Hair fall lah kan? Hair loss punya. Hair loss pun dah tak ada. Yang tak ada 3 sekarang. Okay, so you focus on these 4. This 4, okay. Okay. You upgrade the Upgrade formulation, ingredients. Okay. ingredient, kita tambah lagi keratin, kita tukar baru bagi wangi sikit. Bukan sebelum ni tak wangi, tak pernah lagi shampoo dalam dunia, walaupun bukan brand I, tak pernah lagi ada shampoo bau masam. Semua bau wangi. Yes, of Tapi course. Kalau tak kita apa nama, tambah formulation, tambah keratin. Sebelum ni memang ada keratin, tapi dia tak berapa kuat sangat sebab I yang paling latest ni, sebab masa tu COVID kita buat I sendiri yang R&D. Tapi sekarang ni sebelum buat I suruh minta I punya staff hairstylist yang senior pun cuba kat kepala, kita test kat kepala. Waktu tu sekarang ni kan udah ada salon. Sebelum ni tak ada salon masa time buat dulu. So kita test dulu 2 bulan, adalah lebih ratus-ratus kepala kita guna. So I punya team bagi review yang jujur. Kalau tak nanti I shock sendirilah. I je rasa produk ni best. Sebab barang salon dia tak sama macam retail loh. Barang salon ni kalau pakai kita tahu kalau kita pegang terlebih minyak, nak blow rambut susah. Faham. Faham tak? Kalau terlalu kering light, kalau kita blow dia tak jadi, dia masih lagi frizzy. So benda-benda tu bukan I seorang je, bukan daripada I seorang. I punya hairstylist, sebab hairstylist I ni memang fussy sikit tau. Kalau dia rasa produk tak guna, sebab kita orang sebagai hairstylist ni, kalau daripada supplier dia memang banyak, kita dapat banyak produk free semua kan. Kalau tak okey, dia orang tak guna, kita bagilah macam mana pun tak guna. So I nak make sure barang I ni kita guna dekat salon dan dia orang pun yakin nak jual kat customer. Sebab kita bukan jual kat TikTok je, tapi kita jual, memang kita guna kat salon, kita jual kat salon, dan juga make sure barang tu sampailah level untuk nak pakai kat salon tu. Sebab kalau barang tak best, bukan I seorang je, tapi semua orang pun tak nak guna benda tu. Sebab tu saya percaya kat Chess. Betul. Ini I rasa ni kunci kejayaan dia. Sebab Chess yang I kenal dari dulu, dia akan bereksperimen banyak cabang. Dia bukan selfish. Ada setengah orang ada selfish untuk jual produk je. Yang macam janji aku jual. Tapi kita kalau kita nak jual barang, kita guna sendiri tau. Guna sendiri. Kalau kita jual saja, kalau kita tak guna tak apa. Lepas lah. Bagian kita hanya buat marketing je untuk orang beli. Tapi kalau kita nak guna kat salon, nak buat rambut tu je susah sebabkan produk kita, tak best lah. Sebab tu walaupun you banyak liku, macam you cakap, kita tahu apa yang you dah go through, tapi you masih sustain the business ni sebab the trust from people. I rasa it's the power of the trust lah sebenarnya. Tapi sebab the effort you jugalah untuk you punya, I rasa you punya packaging ni yang ketiga ke keempat packaging dah tukar. Sebab apa nama tu, I kan kejap ada collaboration dengan brand lain sebelum ni. Betul. So I boleh start balik, I masuk balik buat semula Chess professional lah. So banyaklah cerita bagus. So nak kena ulang balik, nak kena ulang semua benda. Kedai baru, social media baru, isteri je lama. Satu tu. Azran, kenapa Azran? Kita memang macam tu Ada lah. komen tak? Kita memang macam tu. Kita selit-selit. Tak, betul. I nak yang lama je. Betul. Bagus, Chess. Okay, balik pada produk tadi macam saya cakap. Dia terlari sekejap. Macam tu lah live. Produk ada 3 SKU. Ada 7 SKU, 8 So kenapa kita buat 4 saja? Sebab based on kita punya data, produk yang kita guna sekarang ni adalah produk yang paling customer suka dan customer guna pada waktu betul. Maknanya serum bukan tak bagus, tapi serum pakai selepas dah blow semua kan, baru pakai serum. So kita pakai ganti sprit. Ini produk ni semua pakai sebelum blow, sebelum kena panas, sebelum kena iron, sebelum kena apa-apalah. So ini yang paling the best. Kalau I nak kena tambah lagi pun,
mungkin I tambah benda yang bukannya rawatan lagi, mungkin styling, contohnya hairspray ke apa, styling produk yang lain ke apa kan, macam orang panggil sekarang ni apa nama tu, dry shampoo ke benda-benda macam tu. Okay. Tapi kalau I tak suka guna dry shampoo. Dia macam Okay, dry shampoo ni in the long run dia merosakkan scalp. dry shampoo ni sebenarnya mencuci absorb minyak je, dia tak membersihkan pun. Temporary je kan. Dia macam you letak bedak Bedak. Johnson & Johnson tu you tabur je. So it's quite betul. similar like that. It works that way. Dia tak mencuci, dia hanya tarik minyak. Tarik minyak je. I nak tanya, korang ada tak yang macam bila customer datang salon, diorang sebut mitos-mitos yang korang kadang-kadang tergelak dengar? Oh, kadang-kadang dia lagi pandai daripada hairstylist. For example I nak dengar myth yang people Entahlah, kadang-kadang tak tahulah. Banyak. contohnya dulu I jenis jaga rambut dia dulu. Lepas tu orang cakap okay, you letak bedak dekat bantal sebelum tidur. Itu Tu syarat saya dia tak pernah mitos. Oh, kenapa? Dia kata letak Kenapa? sebab nak bagi rambut tu maintain volume cantik. Itulah sebab tak nak bagi minyak lah tu. Which is Tapi true. letak dekat bantal. Letak kat bantal sebelum tidur. Faham? I pernah buat sebenarnya. Does it work? Betul-betul. It works? Sebab rambut I oily, so it does work. Cuma macam tak adalah rambut cantik sangat, tapi yalah. less oily lah. That's already. Which Bila dia bangun tu boleh dipakai juga. It's no wrong. And as long as styling product ni bagi aku, as long kau shampoo okay lah. Betul. Jangan tak shampoo. So macam you ada tak mitos yang sama-sama you buat rambut, lepas tu ada customer cakap kat you Yang I ikut lah, yang I follow. Satu uban kau cabut, lagi banyak uban akan tumbuh. That's what they said. Tapi I rasa betul tu. Tak lah. Tipu lah bro. Aku rasa tak tahulah. Okay, sebenarnya gaduh Okay, sebenarnya aku rasa macam ni. Kita punya rambut kan ada pigment color. Betul. So pigment color kita semakin tua, pigment color kita jatuh Reduce. 30%. Yes. Jadi 70% jadi hitam tu. Betul. So 30% akan jadi putih. Yes. So kalau kau campur satu putih, jadi 29%. Dia kena ganti yang hitam tu. Aku rasa macam tu. Okay sekejap. Tapi tak. Aku nak try lah. Sebab itu dalam kuantiti yang sikit. Tak tahulah. I pernah try. I pernah ada grey hair kat sini kan. Tu macam I teringin grey hair. I nak grey hair. Aku cuma kau campur satu tu. Aku cabut lah. Betul. Tak tumbuh pun. Dia dengan harapan bagi tumbuh. Kau lain lah. Kau patah tumbuh hilang tak ganti lah. Kenapa? That's one of the mythos lah yang I Dalam Lanjut je kan. Kita lagi dalam 15 minit. okay. Ni baru Syah baru ingat. Kenapa? Mitos, one of the mitos. Kalau rambut kering, biasanya hairstylist akan suruh pakai shampoo untuk kelumur for the long run. Kejap. Rambut Okay, kering. Rambut kelumur, kulit kepala kelumur, Okay. kita akan suggest untuk shampoo kelumur in the long run. Tapi rosak rambut. Sebenarnya Scalp akan lagi kering. Sebab orang kan kalau rambut kelumur beli shampoo kelumur. Sebenarnya tak, Betul. shampoo kelumur ni dia tak boleh pakai hari-hari. Betul. Dia akan keringkan rambut, dia akan keringkan kulit kepala. Scalp. Ya, sebab kulit kepala kita kelumur adalah disebabkan kulit kepala kering. Betul. Kalau kita mencuci deep cleansing lagi, hari-hari deep cleansing, itu yang akan jadi kelumur. Sebenarnya kena pakai shampoo Orang yang soft. dengar kat luar sana, ni dari pakar rambut. Tapi yeah, but benda tu betul lah. Sebab kadang-kadang macam okay, people come to us, diorang ada masalah kelimomo kan, tu kan. Lepas tu dia beli shampoo kelimomo, lepas tu duk pakai hari-hari. Memang. Kalau rosak your scalp, because the oil yang Natural produce oil. daripada scalp kita is actually good, produce from our body kan. Tak boleh nak get rid of it like Every day. every day. It's not good. Betul. So itu mitos yang salah faham. Customer antara yang salah faham. pakai shampoo soft. Shampoo ni kata ni bukan nak jual, tapi that's why I tak buat dah shampoo untuk scalp tu. Faham. Sebab kalau customer dia beli hanya satu type je. So nanti dia pakai hari shampoo dia pakai shampoo hari shampoo dandruff dia pakai hari. So dia akan balik kat semula dalam seminggu dua. Cas rambut dia kering lah. Lepas tu lagi banyak gugur lagi banyak gugur sebab dia deep cleansing dia kuat tu, macam shampoo hari-hari yang kuat. Shampoo hairless and dandruff ni kalau boleh pakai 2 minggu sekali, seminggu sekali, dia untuk swipe sekali. Just jenis produk you kejap. Sebab I pengguna. Ala-ala I nak share dengan diorang lah. Macam okay, ni keratin treatment shampoo. Sekarang macam lifestyle kita sekarang juga sebenarnya macam ramai orang yang pakai colour rambut. Macam I as a cabin crew, I selalu spray rambut apa semua. Macam keratin treatment shampoo yang I pakai ni actually memang very good buat rambut I makin kuat actually. Sebab I pun dah colour sekarang apa semua kan.
And then keratin treatment mask. Yang ni actually it's a mask. It's Yes, a mask. betul. I memang tak pernah tinggal. Heavy bro. Dia kau Dia sangat. Sebab ni treatment ni. I memang tak tinggal dari dulu yang ni. So sebab tu rambut I walaupun I spray, I ikat, I sanggul, I colour, macam mana pun I tak ada split end. Ramai orang ada split end walaupun colour rambut semua. Actually this one is very helpful sebab rambut kita semua ada macam sisik kan. So macam this one memang helpful untuk macam selaput balik. Macam mana nak cakap? smoothkan balik lah. Smoothkan balik tu semua. Sebenarnya treatment mask ni dulu I jual conditioner, tapi waktu COVID dulu ramai customer akan sama juga, mesti line sama. Dia orang kan apa nama, macam mana nak buat treatment salon tutup. So sebenarnya treatment mask ni tak jual, kita tak jual, tapi kita waktu COVID tu memang income pun tak ada. Barang-barang kat salon pun memang tersadar je tu, daripada I biar simpan, I jual je barang-barang yang ada kat salon tu, jual lah treatment kat salon. Asal boleh kan. So itu yang menyebabkan I rasa macam instead of buat conditioner, kita buat shampoo dengan mask terus. So sampai sekarang kita buat shampoo dengan mask. I boleh maintain sebab Dia kuat sikit lah, dia kuat daripada conditioner. Tapi memang I get good feedback juga about Chess punya produk. Sebab ada je klien aku yang dah pakai kan memang tak nak tukar dah. Keratin spray Chess is the best. I memang pakai sebelum I ikat rambut. Memang ikat rambut macam pergi kerja semua kan. Macam cabin crew hari-hari kena ban ke, kena sanggul ke, kena ikat. Kena. Sebab kena spray sama nak What is your minimum standard kemas lah. You kena kemas. Sebab kita macam ni, kita the face of the brand, kita serve makanan, so rambut memang kena kemas. There's no way hair down. Tak boleh. Itu Kalau Pixie boleh lah. baju merah je. Baju merah. Baju merah je. Kalau Pixie boleh Sebab lah. baju merah dia tak ada full service. Pixie boleh. Oh itu beza dia. Betul, boleh. Sebab pendek. Dia kalau panjang, okay, imagine tiba-tiba passenger makan, jumpa rambut dalam makanan. Juga. So hygiene lah. Itu sebab beza boleh ke tak boleh kan. Betul. Yang tu full service. Yang itu full service. I full service. Kita semakanan. Macam airline lain yang bukan full service, so diorang macam boleh lah lepas rambut macam tu. Kadang restoran, kadang-kadang tengok ada yang kena ikat rambut apa semua, sampai ada lah. Okay. That's why keratin spray ni memang I akan top up beli. Sebab bila ikat rambut, you dah macam I pakai lah ni based on my experience. I spray, I ikat rambut, I spray macam mana pun I tak takut. Sebab bila I cuci rambut I akan lembut. Maksudnya the spray, the protein dia macam serap dalam rambut ni. So it always protect my hair. Kau dah share orang tak jual? Affiliate lah. Affiliate tu apa? Nanti aku Dah jadi. Nanti kita lepak ampang. Boleh. Nanti kita lepak ampang. Di situ. Nak join je. Boleh. Okay, I nak tanya lagi satu benda. Macam I kenal korang, I pernah pergi. Ini pun I tersalah pergi. Hari tu I pergi Tersalah pergi? I pergi Selunia. I text Chess, I curang dengan you kali ni, Chess. Jujur cakap jujur, tak ada I gurau-gurau ke tu. Tak ada. Kalau Azlan kawan I okey. Tapi yang macam yang tak tahu siapa-siapa tu, I tak ingat kenapa I pergi sana. Sebab duk FYP dekat TikTok. Butterfly haircut. Yo. kan video siapa? Okay. Yang crash punya. Okay, macam ni lah. True story is sebenarnya I nak pergi ke Haikal. Faham. Ni Apa kawan ni? I nak pergi ke Haikal. Dia pun Lepas tu I check, I text Chess, I curang dengan you ni, I pergi sini. You pergi kat mana? Haikal dekat lain. I thought Haikal dekat Crash by Azlan. Ramai yang confused. Memang ada yang pergi Chop panggil Azlan, ada yang pergi Crash panggil Haikal. So we are neighbor. So itulah kesalahan I. Tapi kan okay, I jujur cakap kalau customer I, to be honest, sekarang ni masa I bukannya nak berapa lagi dah. Sebab I dah ada satu view fokus yang lain. Dan satu lagi, kalau diorang pergi dekat hairstylist yang I approve, I okay. Siapa approve? Kau jujur cakap Nazrin, Haikal tu star aku dulu. Dan Haikal dulu kan. Nazrin you kena approve. Memang sama lah ni. Sama. Ada hairstylist yang I rasa macam Nazrin lagi tak kacau Nazrin, if you ever watch this podcast bro, you cakap tak pun Nazrin tu adik I. Bukan adik. Tak boleh. Okay, selagi dia negatif dengan positif. Tapi ada je lelaki yang lebih suka yang lebih berumur. Okay. 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 So kita dah masuk topik tu, I nak tanya.
perspective people about korang hairstylistnya. Macam kalau I tahu korang ada wife, so definitely korang memang straight lah. Oh Tapi yeah. orang punya macam people punya perspektif macam hairstylist ni selalunya pelangi ni. Ya. Banyak now lembut tu banyak sangat keluar. Tapi you all pernah tak macam customer datang lepas tu borak-borak bersama, sebenarnya I thought you macam bengkok. I sampai sekarang pun ada orang ni masih panggil I Mama. Mama? I tak nak ubah lah, tak, sebab I nothing tulus lah. Mama? Sebab orang ingatkan I ni dulu dia orang ingatkan I lembut, betul suka lelaki. Lepas tu yang DM I satu perempuan pun tak ada, semua lelaki I tunjuk kat wife, sayang cuba tengok ni. Kalau lah perempuan dia banyak macam dia kan best. Lelaki semua. Pakcik-pakcik, jujur cakap kan. Dan waktu pun kan, Pakcik-pakcik? ya, kalau nampaklah bentuk design dia design dia macam lembut-lembut tu okey, tapi ni macam lelaki gagah yang macam uncle dia macam. Dia kalau tengok aku dia boleh timang-timang bro. Aku cakap bang, kalau orang ni bang abang Dia boleh ting-tang dengan aku bro. tak boleh. Ya, saya faham. Ramai yang macam tu. Tapi tak lah, itu dulu masa saya nak Dulu start lah. dressing. Tak, sekarang pun ada. Ada lagi? Ada masa tu kan. I cakap So you mama sekarang papa? sekarang ni tak, I dah tak peduli lah orang nak cakap apa. Sebab Mayam. tak peduli lah. Yang penting kita tahu Tak, apa Azlan diri punya kita. gelak tu dia macam ada experience tau. Macam interesting. Dia macam ada Azlan experience. bukan macam ni tau. Dia pakai dress tak ada. Ya. Tak. Patut rambut panjang. Tapi kalau macam ada time, tapi hairdresser dia ada fashion sense dia tersendiri sikit. Betul. Bagi I. Maksudnya. Benda ni I nak share sikit lah. Jadi sebab me and my wife. So adalah beli baju. Kau tahu baju jari. Oh. Yo bro. Yes we have. Okay. Hairdresser ada. Betul-betul. Okay. I got another colleague also who have got all these kind of baju yang bila macam kadang-kadang tu bila orang tengok you sekat first time macam, you good? Are you straight? Oh. Aku pernah rasa macam ni. Aku ni, sebab to be honest, I bukan fashionista sangat. Sebab kadang-kadang orang cakap, abang kerja apa? Orang tak tahu pun. Sebab kadang-kadang hairstylist ni ada satu image hairstylist. Tapi I pakai baju yang biasa-biasa je. You lebih kepada macam business owner. Satu dia, so I berkawan dengan macam-macam orang. Sebab I bukannya berkawan dengan orang dunia fashion je. So bila nak, contohlah kalau nak pergi ke jumpa anak I kat sekolah, dia pakai yang macam pelik-pelik sikit kan tak selesa tu. Tapi kadang-kadang teringin macam Lan cakap teringin juga nak pakai baju jaring-jaring. sebab bukan nak tunjuk image lah, faham. kita nak image Yes. hairdresser tu tak ada pada I. Okay, faham. Faham tak? I memang tengok dari dulu. I boleh macam jadi contractor, boleh pakai baju macam ni kan. Dia kalau Betul lah Cik. Kan kalau hairstylist, contohnya kalau macam pergi pavilion punya salon, you tengok you tahu ni hairstylist. you know bro, pakai blazer bro, like Tak ada, kita tak. Lah. I think because Macam you, I boleh perasan. Azlan, I tak tahu sebab I bagi I jarang. ni. I sekali-sekala I will dress up. Okay. I love to play dress up once in a bit. Faham. Tapi So, bila occasion ke tengok mood? tengok mood. Okay. Sometimes my fashion sense can be a bit gay lah. As in, sebab I selalu tengok you. Baju jaring lah. Fashionista. Ya, kena marah. Kena marah dengan bini. Yang I nak pakai baju ni yang. Lepas tu aku dah sarang bro. Aku dah cacah kan. Where's your singlet? I mana ada singlet. And then like that on me lah. People can see you like that. Yeah, like that on me lah. So for me it's nothing. Okay. But for maybe for orang luar yang tengok, okay, dia ni bapak gay pakai baju singlet kan. Okay, But tapi bila you pakai, customer macam ada perspektif macam I think you they macam will have. tapi you tak kisah. You macam whatever je. nah, Okay. I'm okay. Yeah. Ada tak korang pernah kena harass dengan customer? Weh benar tu. Kau cerita kau punya. Oi, tak mau cerita aib sangat ah. Dia nak sebut nama. Don't mention. Tit. Oi. I pernah buat satu show dekat club kat club waktu tu, fashion show. Hair show. I terus macam ni. Tak Fashion. pernah podcast lain macam ni. Serius lah. Tapi sebab dia orang ni dia tak bagi tahu yang straightforward yang dia nak try kita, ataupun dia macam nak bagi tahu kita yang dia adalah lelaki yang suka lelaki. Contohnya itu. Tapi kan waktu kan busy kan. Dia macam duduk atas ribu, dia tak tangkapkan kepada aku. Sudah. Aku nak tolak macam, oi, antara macam tu kan. Tapi jadi macam tepis, tarik ke tepi. Dia joget dia belah. Maknanya kan, dia cuba dalam keadaan kadang-kadang tak sengaja dia boleh jadi. Aku cakap ini tak sengaja nanti ini macam nak cuba, tapi dia bukannya macam bukan. Dia macam dia tak tangkap apa, betul dia macam grab sikit. Tapi aku cakap aduh,
tak best tu. Ya, Kita macam, kita business. Macam mana kalau kita dah reject? Macam mana kita kalau kita dah reject tapi kita nak do business? Pasal That's confusing. Masa umur you berapa? budak-budak lagi dalam 20-an tu lah. You masih boleh masuk liku-liku yang macam pada tepis dengan easily. Dan Kena pegang. Tapi cakap kalau lebih ni aku tungguk je. Tapi itulah dia cuma tanya, awak jalan mana? Maknanya awak haluan apa? Dia letak kan. Tapi macam ya, betul aku macam alihkan tangan dia, tapi dalam keadaan yang tak siapa, dia tak malukan diri lah, sebab dia dalam gelap kan, dalam gelap kan. So aku alihkan tangan dia. So dia macam dia dalam keadaan yang macam biasa senyum, macam maknanya okey, bukan tak sama channel. Tapi dia gerak lah, maksudnya dia respect lah. Bagus lah. Cuma ialah small try lah. Aku dan kau tahulah apa yang kau dah buat. Faham. Dia yang tak best tu. Faham. So dia nama terkenal, orang terkenal ke? Dia host TV. Tapi tak tahu siapa. Like bygone be bygone kan. Azlan? Yang paling teruk. Dia nak paling close project, dia terpaksa tidur. Tak ada. Wow. Kita tak adalah sampai tu. Tak sampai tu. Tak ada. Kita tak usik boleh. I pula jenis yang suka musik. Ya kan. You yang musik. Wifi tahu I suka musik. Tapi I tak boleh orang lah. I suka musik. Tapi jangan dia usik aku. Dia usik aku seram. Tak fair lah kan. But that's how it goes. Macam pernah benda ni sekali jadi dekat salon nak masuk kerja kat Telawi bro. Cuci rambut lelaki, badan sadar semua bro, handsome lah bagi aku. Okay, kita tapi memang betul kalau orang dia orang golongan dia ni memang betul handsome, memang good looking. Dan sebenarnya kita sebagai lelaki yang tak elok ni, kita akan rasa macam inspire dah nak jadi macam dia. Apa tak elok? Perfume apa dia pakai, tak kita normal lah. Dia tak elok. Biasanya orang yang begini ni dia memang handsome lebih sikit begitu, dan dia punya wangi dia Dia jaga seksual. Ya betul, susu ni memang begitu. So kita kadang-kadang admire perfume apa dia pakai, baju dia beli baju ni elok terletak semua kan. So benda tu memang dia fashion sense dia memang bagus. So you admire that guy macam tu lah. You admire that guy macam tu lah. Macam you good looking dude lah. Okay. I suka tengok. Lepas tu but not in a homo way, no. So dia duduk and then masa tu cuci rambut. Lepas tu bila tengah shampoo rambut dia kan, sebelum tu ada borak-borak tapi hairdresser we just being friendly and all right. So bila tengah cuci rambut tu masa-masa sikit and then you know mana dia orgasm dengan cucian kau. tak, dia kan dia kena tukar nama. Salon dia tukar nama Crash Web bukan? Hairgasm. Hairgasm fair. Jangan benda-benda mengarut lah. Kita tak boleh lebih daripada ada batas tu. So we were like takut. Tak bro. How you handle masa tu? Dia macam you must I think at the time still young. Kan kita masa okay. But I rasa dengan stress masa muda-muda dulu kita jambu bro. Tak tahu lah. Tapi yang tu je ke? Alah, itu lagi ni. Gay. I mean yang patah-patah ni Taman Tasik Maisuri lah. Oh iya, kau pernah? Pernah bro. Duduk situ dulu kan? Ya. Kenapa? Jauh kita podcast jauh ni. Tak apalah, kita add some spice lah. No lah, this one just an experience lah. Naughty boy. Okay. Go to the Tasik Maisuri. Okay. Try to Pau Pondan 20 bucks top up. Tapi dia nak belakang lah. Okay, I bagi top up, tapi you kena ikut I. Kau faham tak? You kena ikut dia. Ikut lah. Tak lah. Awak mana ada. Tak benda tahu. You angkat je wife you tak ada kat sini. No. Tak ada lah, tak ikut lah. Tapi tu lah, benda-benda yang nakal-nakal ni. As a hairdresser is there lah. Hairdresser memang dia kan benda-benda nakal. I tak suka sesama jenis. I memang suka perempuan. So I nakal dengan perempuan sejarah. Tak, you in a way you cakap Azlan suka sama jenis lah ni. Tak adalah. I tak campur dia. I nak cerita pasal I je. So far I punya macam dah selesa sangat kan. Mikrofon jauh gila. Kan kita macam jauh weh kita borak ni. Tak ada apa dah. Rambut. Tapi I tak cakap I
sangat berkawan dengan diorang. Sebab kita punya circle hairdresser ni memang circle dia kita memang bercampur dengan tu. Even I punya staff, even I punya staff, even I punya klien pun semua. Memang kita hidup komuniti kan. Cuma I bukan begitulah. Bukanlah kata kita apa nama tu band ke apa. Sebab kita walau macam mana pun kita jumpa orang yang macam-macam. Kita customer service kan. Kita serve people. Tak payah siapa jenis masuk pun kita kena serve. So but kita kena ada sama je konsep cabin crew. But just to make it clear, when we mention about all the patah-patah or the gay stuff, that doesn't mean kita portray them as a bad person. They are not. You know, kita ada je yang baik-baik. Sebenarnya kadang-kadang diorang ni macam ni pun mungkin ada yang lebih baik. Kita tak ada macam specifically macam cakap orang tu teruk ke apa semua. It's just the experience. The experience. It was fun. Good old days. Fun Kenapa tak terus? Okay, tahu tak sebenarnya kita dah sejam. Sejam. Tapi kita nak borak macam 2026 punya hair prediction style apa semua. Okay. Macam mana tu? Korang punya prediction mesti tak sama. Siapa nak start dulu? Tapi Azlan start dulu. Azlan Azlan tetamu kan. I dah banyak kali Azlan. Sama je. Topik lain. Topik lain. Okay, you punya macam you punya macam kita kadang raya next year teal blue lah, rich brown lah, whatever semua. Rambut ada tak macam this year banyak sangat orang macam hype sangat butterfly haircut. Last year I rasa bob cut. Okay, so next year you rasa apa yang last year was bob cut? I think so. Last year. To be honest, kalau nak cakap pasal trend-trend ni kan, I tak ikut trend. You tak ikut? No. Tapi you ada tak macam you predict your customer datang nanti rambut macam ni dia orang nak ke apa semua? Ke sebab you memang ada signature yang sama. I tengok seluruhnya signature on posting wise, maybe orang akan nampak Crush as in Crush hanya akan post about hair layering, itu yang long hair and stuff, right? Tapi kalau siapa yang regular, siapa yang selalu datang Crush, they know how's the schedule like, because we do hair according to your lifestyle. Faham? Celebrity punya lifestyle, kalau kita tengok screenshot gambar from Pinterest or wherever, now even worse, got AI bro. Oh ya, boleh tunjuk sama tau. Tunjuk gambar rambut kan, pakai AI punya tu. I'm like, but it doesn't, at some point it doesn't make sense lah for me. Dia kena tengok density lah. Tengok density rambut. Benda ni sangat personal lah. I think Chess also dah sampai to the level where kita orang sekarang buat rambut is very personal. Dia bukan we just want to get the money. It's almost like a doctor feel. Betul. Sebab kadang-kadang hari ni you datang, please touch up. So the next round, the next visit you datang, kita akan buat treatment or whatever. Kita ikut schedule itu. So trend no, not for me. Macam you? Not really for me. Pada I bukan ikut trend. I masa jujur kata nak panggil I nak panggil I podcast, dia kata tanya pasal prediction. I cuba dah tengok dalam Google. Tapi prediction dia setiap website beza-beza. So ada kata apa neon lah apalah tak. I tak apply neon kat customer I. Betul tak? Sekejap. Korang tahu neon apa? I tak tahu. Neon tu color-color yang apa striking color neon lah. Ada pun mungkin ada yang macam sebelum I suka daily use cantik yang boleh guna hari-hari, yang color-color yang safe. Dan lately I bercakap hujung-hujung tahun ni, hujung tahun, tapi sebenarnya trend ni dia kalau dekat overseas dia ikut musim bunga luruh dia punya season dia. Tapi kalau macam waktu hujung-hujung tahun ni, I punya klien lelaki memang suka go to platinum blonde sebab disebabkan oleh apa nama tu Q-Haida punya Jamilah punya blonde semua bulan tu semua angka-angka pakcik daripada yang rambut yang pakcik daripada over customer daripada Singapore apa semua kan, rambut yang putih-putih separuh-separuh kan, dia putihkan semua. Sebab apa? Sebab Q-Haida punya ni kadang trend pun disebabkan oleh apa hype apa nama hype celebrity, dia follow celebrity. Macam apa sekarang ni I punya live, Syah selalu live. So I rasa colour yang terbaik untuk Syah adalah copper brown.
So customer akan tanya selalu, sebab viewer customer kita, database kita, dia katanya kalau yang buat apa, kalau yang buat apa. So customer pun banyak datang salon nak couple brown. So kita pun kita convertkan apa punya trend tu kepada kita punya pilihan. Macam contoh Azlan suka rambut macam ni, dia yang design untuk customer. Faham. Maksudnya korang sendiri yang menjadi trendsetter. Yes, For our own client. Faham. Macam baru ni I buka TikTok, dia macam feed I keluar macam buat colour rambut Madison Beer. Madison Beer. Penyanyi tu cantik. Lepas tu ada satu masa apa nama tu, pernah buat tu yang blonde tu, yang fringe tu, apa ada penyanyi tu, lupa dah. Sabrina Carpenter. Ya, Carpenter. Macam mana lagu dia? So minggu tu, bulan tu, apa, tukang kayu je kita buat rambut. Carpenter kan. Maksud dia influence oleh selebriti juga. Faham. Tapi kalau nak kata trend, orang tanya kan, bob ke layer ke apa, daripada zaman 60-an 70-an dulu bob dah ada. Layer memang dah ada. Cuma dia hype bila selebriti buat, dia akan banyak sikit waktu tu. Faham. I don't know if I can say this about butterfly haircut, right? I mean, we need to hear your opinion about hair macam stuff. I've been doing the layer lama gila. Even before this butterfly haircut. So sebab dia ada satu hype yang Haikal buat. So semua buat tu butterfly tu memang boom. Sebenarnya kita dah buat sikat hair dryer, blow hair dryer, sikat kat kepala tu zaman saya kerja salon Nyonya gitu. Benda tu dah bukannya baru. So dia macam cakap dah di trend. Dia trendkan oleh hype baru ni. For me, I'm sorry, but it's always like whenever the Western come out with some new name or new brand, betul, nama, and then semua orang macam nak, I want butterfly haircut, just because layer kan, sebenarnya layer just because of nama. Mak Saleh dah buat, Mak Saleh yang upkan this so-called butterfly haircut. And then bila, I mean no wrong on the branding, but I don't get too hype with it. I perasan macam lelaki tiba-tiba ada warrior haircut. Itu sebenarnya ulang-ulang lah. Contoh je kan, contohnya wolf cut sebelum ni ada triple layer. Kalau kita punya bahasa triple layer kan, sebab dia very volume, ada layer kat ujung yang very minimal layer tu, memang singkat sebab dia ambil layer yang sangat banyak. So dia jadi super layer. So they rebrand, rename nama tu. Kebetulan ada yang the right time, the right place Haikal buat benda tu kan. Dia akan jadi hype disebabkan rezeki dia ke? Dia come dia right time at the right place. At the right time, right place. Rezeki dia. Okay, good to know. Sebab wolf cut semua tu ada nama lain. Okay, macam husky apa tu, husky cut, hush cut ke, lepas tu apa lagi, French bangs, semua tu. Now betul, Hermes Bank, Birkin Bank. Itu semua nama baru sekarang ni. Kenapa handbag? I mean nama handbag. No, someone benda tu dah berulang-ulang lah. Betul tak? Benda tu dah Someone her name is Birkin. Kalau you Google ada nama Birkin, I don't know who. Sebenarnya rambut tu memang dah ada dalam dunia ni dah lama lah. Tapi dia sebabkan that someone yang bernama Birkin tu baru tapi orang tu dah lama dia cakap dia interesting. But at first I thought it was handbag too. Yeah. You know, bila masa Rain post dia punya video Birkin bangs or something, I cakap apa Birkin bangs, what a name. Butterfly lah, now Birkin lah, next one is like what, Hermes, Coach, Gucci will come out. Tadi cakap Hermes kan, Hermes tadi kalau ada teddy bear brown, apa lagi apa nak ambil tea. I tahu itu tilam je, catam je. Tiba-tiba macam curtain bangs tu nama baru ke memang ada, memang wujud? Dah lama dah ada hairstyle tu, tapi bukan nama dinamakan. Contohnya dulu namanya Juju, sekarang dia panggil Megan Fox. Itu kan nama. So sebenarnya awal sama. Maksudnya gitu lah. Okay, interesting. But I think because of social media betul. Tu yang dia hype dia lagi macam compared to back then punya time kan. Our time, that time where got social media. So sebab dulu I kalau nak refer apa-apa, I tengok majalah remaja.
Dulu Oh. kan majalah remaja kan, macam rambut, fashion, macam ni semua. Sekarang media sosial, macam dulu kita tak boleh simply tukar nama, macam add nama ke apa semua. Kita based on apa yang kita baca. So betul lah, rasa media sosial kan, whatever you post. Wildcard yang sama je, tapi cantik, tapi nak bagi nama lain. Tapi panjang sikit. Kalau lagi kau tanya lagi panjang nama tu. I think you tak aktif on media social. I think you guys should do the video explain pasal ni sebenarnya. Pasal haircut, nama-nama ke apa semua. I rasa. Tapi kan semua hairstylist tahu benda ni kan? No, hairstylist tahu tu. Hairstylist, tapi untuk orang macam kita, macam I today baru tahu. Hairstylist tahu. So macam people like me, we need to macam get the, how to say, About hairstyle about this. Okay. We can think of that. But Okay, kita dah towards the end. Chess, anything you nak macam shout out for your saloon? Tak ada apalah, saya nak ucapkan terima kasih sebab pada Juju Talk, Juju Podcast, sebab selalu sentiasa ada dalam kepala dia, sentiasa ada I. Walaupun masing-masing busy, masing-masing ada apa isu, apa ni, hal masing-masing, business, apa nama tu, kita keep in touch sentiasa. Lepas tu sentiasa support I punya business, walaupun apa yang baru, apa yang update, mesti Juju akan panggil I untuk podcast. Lepas tu I nak ucapkan Happy New Year, selamat tahun baru. Untuk kita dah hujung tahun dah. So semoga 2026 makin bagus. Sebab alhamdulillah 2025 ni I rasa I punya life makin tenang, makin happy, everything good. Alhamdulillah. Itulah. Good to know. I selalu support you, Chess, because macam ni, you adalah someone yang I sangat respect and I sangat adore in many ways. Dari segi you handle things, you do your business and stuff. Termasuk Syah juga. I saw macam mana korang dari bawah, lepas tu belajar new things, keep on improvise yourself. Macam anak you, macam you juggle with your family, with your business, you jatuh, you macam always keep going. Lagipun I tahun depan je dah masuk 40 dah. So I rasa umur 40 ni I nak satu benda yang tenang lah kot. Benda yang I dah semua benda kita dah buat, semua benda kita dah usaha dah. Welcome to 4 series. 4 series. I 4 series. Tapi tak teruk pun. Okay, best. I suka. 4 series sangat peaceful. You berapa? lifestyle at 40 anyway. Yeah, you lagi berapa tahun 40? 2 more years. Okay. Dia masih lagi dalam kantung perut ibu 2 tahun. Dia belum lahir. You akan menjadi apa ni? Tapi betul. Pong-pong ramai-ramai. You pernah baca tak satu selalu cakap umur 35 ke sebelum 40 35 dia akan diduga macam-macam banyak sebenarnya. Hey bro. Betul. I cakap betul, memang betul. Sebenarnya kan itu daripada segi timeline, sebenarnya dia bukanlah kata ujian tu memang waktu tu. Sebenarnya timeline tu waktu tu lah mak kita dah tua, kita punya apa ni, dah family dah ada problem-problem. Lepas tu kita punya financial waktu tu kita dah macam ada macam-macam, tapi expenses dah tinggi, macam mana kita nak handle benda-benda macam tu. So waktu umur macam tu lah dia timeline kita. Betul. Selepas umur 40 I rasa alhamdulillah sekarang ni dah masuk 40, I rasa dah macam datanglah apa-apa pun. Betul. Dah apa? I dah boleh tutup mata. Dah tak takut dah tidur mata rapat. Yes, betul Chess. Okay, macam ni, cabin crew, kita orang ni nak hadap perangai macam-macam. Okay, so I macam I single, dia salah satu sebab I malas nak serabut bergaduh dengan boyfriend macam tu tak. Sebenarnya adalah one of the point. Lepas tu I ada surface angel ni, tak payah sebut lah negara mana, tapi I macam hi, would you like to have a drinks, orange, apple, Sprite, Coke, I want coffee. Okay, so macam kalau seatbelt sign on, kita tak boleh serve hot drink sebab kalau turbulence, kita tengah serve tumpah ke semua, benda macam tu lah. So I cakap dia, seatbelt sign is on, we cannot serve hot drinks. Dia tengking I, no, it doesn't make sense, you still standing fine there. Lepas tu I masa tu macam, kau jangan share gaduh aku tak nak ada boyfriend, aku single sebab tak nak gaduh. So I macam okay sir, so you want orange or apple? I macam tu je, I tak ada react langsung dekat dia punya ni. Lepas tu member macam give me orange. Terus I macam, don't give me this headache, I don't have energy for this. So itu 40 lah, we talking about 40. Kita react things apa semua. Aku pun dah macam tu lah. Ini kan aku 40 dah macam betul, malas nak drama-drama. Okay, from your side,
any shout out about your Oh. new salon, yang mana yang tak tahu kat mana lagi ke apa semua. Okay, so New Year ke ada promotion tiba. the new studio is still at in Damas lah. Cuma different block. Tapi kalau ada anyone who have issue going there, tak payah takut lah. Contact je kita orang punya front desk. Saka. Sarah is there. Saka. Saka. Saya punya Saka lah. And but yeah, thank you Juju for inviting me. Thanks for being here to my humble podcast. And thank you to everyone also, especially to my team, to my clients. Sebenarnya aku banyak bro. Aku cakap dengan team aku about podcast and all, right? So they thought it could be a good kickstart for me, for everyone to move forward in 2026. So let's do more. But yeah, thank you everyone. And thank you. Thank you. You both should have your own podcast. Ada juga orang bertanya, Chess, why not you pacak kamera, recording sambil-sambil klien yang worth it untuk kita interview. Tapi kadang-kadang ada benda-benda yang di off record punya conversation. So macam kadang-kadang I sendiri sebagai hairstylist pun I nak tahu more yang secret, bukan secret lah, bukan gossip, tapi contohnya kalau I jumpa orang yang super successful, Yeah. I nak digging dia punya apa resipi kejayaan tu kan. Resipi. Kadang-kadang off the record kan, I nak Itu yang off record lah. Faham is the conversation yang mahal. I would say. Ya. Bukan kata tak nak share, tapi dia orang pun mungkin tak selesa untuk Share. So yeah. kan. Banyak Macam ramai yang tak selesa dengan dia very So you all boleh buat santai-santai. Mungkin host dia korang punya wife ke apa semua. Because to be honest, I can see that you and Chess, you both kesamaan korang ada big support system, which is your wife sendiri. betul lah. Tapi macam boleh bro. Aku berani sebab kau ada ni. Santai kan. Yeah. Kan? Banyak benda korang boleh borak yang macam I tak tahu macam nama-nama Tapi semua. dah ada dah budak-budak barber buat Ramai dah. Sekarang all the youngster ramai dah yang Itu itu Gen Z. Ni millennials, bukan alpha, millennials. nanti kita Tempat dah ada kat podcast. InsyaAllah we can boleh fikir kot. Okay, thank you so much to both of Thank you. you so much. Chess, Thank you so much, I Ju. doakan terbaik Amin. untuk you. Amin. Maybe you macam orang nampak you makin slow, tapi sebenarnya you dah fokus dekat benda lain. You sebenarnya aggressive in different focus, vision and goals. And I doakan the best for you. And to Azlan, in a way you macam your business is getting better sebab you dah go to the new place. Alhamdulillah. And I hope mungkin you akan move to another salon which is bigger. We never know. InsyaAllah. I doakan you sentiasa sukses and you pun Amin. ada produk macam Chess juga. Thank you. InsyaAllah. Sama-sama kan. Nak sama-sama. Boleh collab Chess X Azlan. That's nice. Tapi ada orang suggest lain tau. Ada lah. Ada orang suggest aku punya tinker sebelum ni, dia kata, what Chess, why not you collab dengan Azlan ke apa semua. Waktu tu yang kau datang kedai aku tu, yang datang masa yes. yang kita jumpa tu kan. So bukan tak nak, tapi kita steadykan diri kita dulu. Steadykan diri. Wrong timing. Benda tu betul. Orang cakap apa? Right person, wrong timing. Gitu. Right person on timing. So mungkin lepas ni dah right timing. InsyaAllah. I nampak benda tu as a positive way. Sebab Chess totally different person. You different person. You have a different concept. The way you carry yourself. Tapi I rasa I kalau nak mula, I rasa kita buat kelas dulu sama-sama, buat kelas. That's You good Aku idea. sebenarnya nak start juga Kan? Tapi ini guidance lah, which I think he Okay. can guide me through it. So 2026 is InsyaAllah. gonna be a new projects. Yes. Chess X Azlan. Aish. Tak nak ajar rambut, aku nak ajar cara macam mana pakai shampoo. Kan lambil-lambil tu jual produk. Pakai shampoo kan. Betul lah. Affiliate. Nah, Azlan dah affiliate. Yes. Alright. Okay. Okay. That's the closing for 2026 from Juju Talk season 2. Thank Tapi you so belum closing season 2 lah. Cuma closing for 2025. More to So come. much. Thank you so much. Thank you so much, you. Today with me. Thank you so much. And terima kasih juga pada wife-wife saya sekitar yang sudi menemani. Mat, sini masuk. Dari sini ya, masuk. Closing. Masuk boleh Back tak? closing lah. Sikit. Back closing lah.
Boleh tak? Tak nak ke? Yeah. Lah, dia tak Syah is coming. Cepat. Nak menunjukkan kita betul-betul ada wife. Yeah. Nak tunjuk. Okay, ala-ala aku- ala-ala you all dah panggil masuk. Azlan, anything you wanna say to your wife? Wah. Along your journey. Oh. Ni betul-betul closing It's 2025 actually a ni. lot. She's done a lot to me. I don't think. Look at the camera. Camera kat sini. Camera kat sini. Thank you. Sayang. Thank you je. Sebab kalau kau nak Dia cakap ambil banyak masa chest. Dia macam tengah ambil masa. Deep bro. Because Tapi kan deep. aku dapat rasa wife Azlan seorang yang very strict. Betul tak? Dia Kadang-kadang hancur sebab kita orang seni tau. Hancur Betul. kalau tak ada bini yang Betul. sebab kita Seni ni artistic me people, Tak if sama. you have if you don't have the right backup on a structured platform, someone who is structured, you go mess. dia Yeah, orang yang guide kita dan dia orang tahu red tu. So it's a big compliment to Sarah. For the both of them. Okay, Azlan dulu. Thank you sayang Asyik. for the whole. Thank you for dealing with me. With all my. So many more to come, inshallah. Yeah, we will do good. I believe in that, inshallah. I mean, yeah. Amin. Sama-sama. Amin. Amin. Jess. Oh, sama-sama. Jess panggil romantik kan Syah? Terima kasih lah sebab apa nama kadang-kadang kan kerja dengan suami isteri ni dia bukan yang manis je all the time. Dia ada pahit juga. Bukan pahit. Wah hari-hari. Wow. Hari-hari tu hari memang ada. Sampai kadang-kadang gaduh-gaduh dalam kereta lah. Ni betul cakap. Yes. Tapi kan kalau dia tak ada, kita akan drift dengan masalah tu. Kita sama ada kita elak ataupun kita layan dia. Dia takkan selesai. Wife ni dia macam tolong, dia stopper. Dia akan buat kita decide untuk keputusan yang sangat susah. Walaupun benda tu susah tapi dia suruh buat je. Faham. So memang kita I faham lah function pasangan ni. Sebab kalau betul-betul kita jadi suami isteri yang bagus, bisnes memang meletup. InsyaAllah. Betul. Actually, rezeki tu lagi luas. Lagi banyak. Sebab ni. Tapi I rasa conclusionnya korang memang cari wife yang cantik. Weh, kita hasil bro. Mata kita memang mata. Yes. Tengok benda cantik. Kita memang suka benda cantik. Yang cantik. So, Alhamdulillah masing-masing ada Alhamdulillah. jodoh yang cantik juga. So, Aku tak boleh. Aku seorang single. macam mana nak lepak ampang ni? Awak seorang nak lipat bumi. Carilah perfect contract sah. Perfect contract sah hari ni. Okay, thank you so much once again. Thank you Sarah. Thank you so much. Azlan, Thank you so Syah much. and Chaz. Semoga 2026 will be a better and InsyaAllah. better year for us. For more to all of us, insyaAllah. I mean. Alright, okay. Alright, Thank thank you guys. Bye. Happy New Year.